Brookhaven sudah banjir. Untuk selamatkan diri, semua penduduk lari ke tempat tinggi. Mereka naik ke atas bukit. Tapi tanpa mereka sedar, bukit itu adalah tempat tinggal buaya. Oh tidak, kita sudah dikelilingi buaya. Ejen kena buat pelindung sekarang. Bagus, buat masa ini kita selamat. Tapi, kita kena cari cara untuk halau semua buaya ini. Macam mana kita nak halau buaya yang banyak ini? Selamat berkenalan. Saya pakar buaya. Jadi, saya tahu cara untuk halau buaya. Saya sangat suka buaya. Sebab itu saya cipta alat pengawal buaya. Dengan alat ini, kita boleh halau semua buaya. Wah, hebat. Di mana alat pengawal buaya tu? Saya simpan alat pengawal itu di rumah saya. Di sana. Kalau macam tu, ini misi kita. Boy dan Yen akan pergi ambil alat pengawal buaya. Ejen pula kekal di sini dan jaga semua orang. Baik, faham. Ayo, mulakan misi sekarang. Jom Yen, kita pergi ke rumah pakar buaya dan ambil alat itu. Jom, rumah dia tak jauh dari sini. Kalau kita terbang, kita boleh sampai dengan cepat. Tengok tu, kita dah hampir sampai. Yeay, kita dah sampai di rumah pakar buaya. Dalam rumah ini, ada alat yang boleh kawal buaya. Alat itu boleh buat buaya berhenti menyerang. Kita mesti dapatkan alat pengawal buaya sekarang. Di mana dia simpan alat tu? Yen, kita cari sama-sama. Saya cari di sini. Awak cari di sana. Mana alat pengawal buaya tu? Semua orang dalam bahaya. Kita mesti dapatkan alat itu dengan cepat. Ini makmal rahsia. Mungkin alat itu ada di sini. Ini alat untuk buat tsunami. Wah, bahaya betul. Itu pula apa? Oh tidak, pakar buaya sebenarnya orang jahat. Yen kena cepat beritahu Boy. Boy, kita ada masalah besar. Pakar buaya itu sebenarnya orang jahat. Apa? Alamak, rumah ini sudah masuk dalam sangkar. Sekarang, kita tak boleh keluar lagi. Padan muka, awak berdua sudah kena tipu. Saya sebenarnya orang jahat. Saya juga sudah kurung ejen dalam sangkar. Mula-mula, saya suruh Boy dan Yen pergi ke rumah saya. Bila ejen tinggal seorang diri, saya kurung dia. Bila Boy dan Yen masuk rumah saya pula, saya kurung awak juga. Sekarang, awak bertiga sudah ada dalam sangkar. Tiada siapa boleh halang rancangan jahat saya lagi. Maafkan ejen. Ejen juga sudah masuk perangkap. Sebenarnya, alat pengawal buaya ada di tangan saya. Dengan alat ini, saya akan suruh semua buaya serang manusia. Kenapa awak buat macam ni? Kenapa awak jadi jahat? Dari dulu lagi, saya sangat sayang buaya. Saya anggap buaya itu kawan saya. Tapi ramai manusia yang suka tangkap dan jual buaya. Semua manusia cuma fikir diri sendiri. Mereka tak peduli buaya sakit atau mati. Sebab itu, saya berjanji, saya akan balas dendam kepada semua manusia. Tapi, bukan semua
Manusia itu jahat. Masih ada yang baik hati. Saya tak peduli. Saya tetap mahu balas dendam kepada semua manusia. Dengar sini buaya. Serang penduduk Brookhaven. Sekarang. Cepat, kita kena lari. Selamatkan diri. Tengok, kita boleh panjat pokok itu untuk selamat. Buaya ini sangat ganas. Ayuh, panjat naik pokok ini. Jangan harap awak semua boleh lari dengan adanya alat pengawal ini. Saya akan suruh semua buaya serang manusia. Oh tidak, nyawa kita dalam bahaya. Ejen Boy dan Yen sudah dikurung dalam sangkar. Jadi, tiada siapa lagi boleh selamatkan kita. Hahaha, semua buaya. Teruskan serang manusia. Macam mana kita nak selamatkan semua orang? Saya akan balas dendam. Siapa yang telefon? Bliss ni. Hello Bliss, ni Yen. Hello Yen, kenapa telefon Bliss? Yen perlukan bantuan Bliss untuk selamatkan semua orang. Semua buaya itu dikawal oleh alat pengawal. Jadi tugas Bliss adalah menyelinap ke sana dan hancurkan alat itu. Kalau Bliss berjaya, hancurkan alat itu. Buaya tidak akan serang manusia lagi. Tapi Yen, macam mana Bliss nak sampai ke sana? Ada banyak buaya yang halang di sepanjang jalan. Hah? Kalau macam tu, Ikhwan ada satu idea. Warna daun pokok ini adalah hijau, sama seperti kulit buaya. Jadi, Bliss boleh pakai daun pokok ini dan pura-pura jadi buaya. Dengan itu, Bliss boleh pergi ke sana tanpa disedari dan hancurkan alat itu. Semoga rancangan ini berjaya. Harap-harap tiada perkara buruk berlaku. Hati-hati Bliss, buaya itu belum sedar tentang awak. Jangan takut Bliss. Hah? Hah? Kenapa buaya ini nampak pelik? Sebab saya sebenarnya Bliss. Wah, tahniah Bliss. Awak berjaya hancurkan alat pengawal itu. Sekarang, semua buaya sudah lari. Jadi, kita tak perlu takut lagi. Awak pula akan ditangkap sebab buat perkara jahat. Semua penduduk Brookhaven sudah selamat. Kami semua gembira sebab kami selamat daripada banjir dan buaya. Tidak ada apa yang menakutkan lagi. Awak fikir awak sudah menang. Tapi awak silap. Bunyi apa tu? Di rumah saya ada satu makmal rahsia. Dalam makmal itu ada alat istimewa. Alat untuk buat tsunami. Dan saya sudah hidupkan alat itu. Sekarang, ombak besar bernama tsunami akan datang ke Brookhaven. Awak semua tidak akan selamat lagi.
Oh tidak, bahaya paling besar telah tiba. Mampukah kami selamat daripada ombak besar ini? Ancaman terakhir. Bencana. Tsunami. Maaf semua. Yen, mengaku kalah. Bersambung. Tekan sini sebelum terlambat.